Nama kedai ni Cendol Lily. You all boleh order set dulang kampung untuk 4 ke 5 orang, free nasi dan sirap. So ini set dulang kampung, best seller yang Pahang punya ke Negeri Sembilan. So you all boleh pilih. Kemudian kat sini ada lagi cendol. Cendol dia banyak. Ada yang biasa, kacang, holik, jagung, Oreo. Nah tadi koko special RM7. Tapi tadi kita dah rasa cendol dia boleh datang lagi lah. Sedap. So kat sini ada bakso special, bakso mercun, bakso beranak, bakso rusuk, cilok Madura. So ini gambaran pukul 2 suku. 2 suku. Dia punya kategori ataupun dia punya status kebersihan dia adalah grade A. Grade A ya. Grade A. Tarikh pemeriksaan, sijil penarafan kebersihan premis makanan. Okey. So nanti order kat sini, kakak adik ni buat bayaran akan ambil sebelah sana. So you all boleh beritahu nombor meja lah. Okay. So Lily, Cendol Lily, you all boleh datang. Recommended. Siapa yang ada area sini boleh datang. So ini dia punya ni lah. So itu saja.